Sampai kat sini bila buat IF, dia jadi susah nak berak. Sebenarnya normal je bila anda susah nak membuang bila anda dah mula buat IF ni. Sebab sebelum anda mula amalkan IF ni, anda makan mungkin banyak kali. Sentiasa makan. Jadi bila anda mula buat IF, bermakna anda dah jarakkan tempoh waktu makan tu secara automatik, kuranglah makanan masuk ke dalam badan anda. So bila kurang makanan masuk ke dalam badan, maka kuranglah makanan tu nak keluar. Sebab yang masuk tu memang dah kurang. Itu je sebenarnya. Tapi kalau setakat buat IF 16 jam, kita masih lagi akan membuang setiap hari. Kalau buat IF 18 jam ke atas, kalau anda membuang tu dah selang sehari tu, kira normal lah tu. Tak ada masalah. Yang penting dalam masa 2-3 hari sekali tu, mesti buang. Tapi jangan lupa, sayur dan buah mesti kena makan. Sebab sayur dan buah lah ada serat. Serat tu yang akan membantu untuk anda membuang dengan lebih lancar. So jangan risau kalau anda susah nak membuang setakat 2-3 hari sekali bila anda dah mula buat IF 18 jam ke atas. IF bukan hanya untuk turunkan berat badan, tetapi untuk kesihatan secara keseluruhan.